Tuan-tuan, bila umur kita semakin hampir kepada liang lahat, janganlah kita berdegil dengan Allah. Sebab masa ini adalah peluang. Masa ini adalah rahmat. Allah bagi kita masa ni tuan-tuan, bermakna Allah beri kita rahmat untuk kita buat persiapan untuk kita duduk dalam liang lahat. Ini sebenarnya bukan Allah bagi kita hidup hari ini, kita buat perkara yang sia-sia, buat perkara yang biasa kita buat, yang tak boleh menyelamatkan kita di dalam alam barzakh. Cukuplah saya nasihat diri saya, berhentilah, cukuplah, sudahlah, baliklah kepada Allah. Sebab malaikat maut berada di tengkuk-tengkuk kita masing-masing, menunggu masa untuk dicabut roh daripada jasad. Kita kena buang malas ini tuan-tuan. Kita tak ada masa dah. Kita kena buang malas ini. Kita kena buang tangguh untuk buat amal saleh. Tuan-tuan, apa yang jadi di dunia sekarang keliling kita semua menunjukkan tanda akhir zaman. Takkan kita nak bersukaria lagi sambil kita bermalas-malas lagi, walhal umur kita dah hampir kepada penghujung zaman, penghujung titik untuk kita balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.